Boleh cakap Melayu lagi? Boleh cakap Melayu lagi? Mana kecil, mana kayu? Itu owner Muslim restoran di Guangzhou, nama dia Abdullah. Dan kedai ni memang nama dia Abdullah Restaurant. Jadi kedai ni memang nama dia Abdullah Restaurant dan memang favourite lah. Dan sekarang ni kedai ni memang tengah viral tuan-puan. Di Guangzhou kedai ni tengah viral teruk. Masya Allah. Kan? Antara salah satu sebabnya adalah cuma tengok ni. Dia punya daging-daging dia. Okay. Dia punya daging-daging yang sedap ni. Dan lepas tu dia letak dia punya spices dia. Kita di mana? Kita di tengah Guangzhou tuan-puan. Di tengah Guangzhou ada restoran Muslim. Tengok Cita Rasa Muslim. Nombor 1 di Guangzhou. Okey, Cita Rasa Muslim nombor 1 di Guangzhou. Dan banyak dia punya menu-menu dia dan buah-buah di depan dia pun banyak. Dan dia tak halang orang berniaga. Dia sangat supportive. Tengok ni. Antara menu-menu yang ada. So ada ikan, ada ayam, ada sup, macam-macam tuan-puan. Jadi yang berminat datang bersama dengan Mursyid Al-Haramain Travel Tours, kita nak bawa tuan-puan datang ke tengah bandar Guangzhou untuk nikmati Cita Rasa Muslim nombor 1 di Guangzhou. Okay, nombor 1 di Guangzhou. Kedai Muslim, Masya Allah. Itu yang lagi best, lagi seronok. Dan kita kena support kedai Muslim ataupun orang Islam di China ini. Ada 20 ke 25 juta. Lebih daripada berapa jumlah rakyat dia. Tapi 20 ke 25 juta adalah orang Islam. Dan kedai ini berdekatan dengan masjid juga. Jadi tuan-puan, kalau datang ke Guangzhou, cari kami di Mursyid Al-Haramain Travel Tours untuk kami bawa tuan-puan ke Guangzhou makanan Muslim, insyaAllah ta'ala. Hubungi kita segera, dapatkan harga-harga menarik bagi kita segera. InsyaAllah ta'ala, datang dengan keluarga, itu is the best tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.